Anwar, saya nak tanya kamu, bagaimana kamu boleh nafikan kenaikan tarif TNB Julai ini tidak membebankan kami, rakyat Malaysia. Sebelum itu, tolong kongsikan video ini secepat mungkin kerana kerajaan Malaysia telah membenam video saya Jumaat lalu berkenaan SST. Saya yakin kerajaan Bacul ini akan buat benda yang sama untuk video ini kerana mereka tidak mahu rakyat bersatu hati bangkit melawan polisi songsang madani yang menyusahkan kita semua. Kenaikan tarif TNB Julai ini akan menyaksikan kenaikan kos yang melampau kepada entiti perniagaan dan entiti perniagaan akan menaikkan harga barang yang akhirnya membebankan kita rakyat. Saya bagi contoh biskut kering makanan B40 ini. Ianya bermula dengan gandum yang diimport. Pengimport akan menaikkan harga kerana terbeban dengan kenaikan tarif TNB. Kena ingat, mulai Julai, pengimport juga terbeban dengan caj pelabuhan yang naik 30% dan caj kontena yang naik melebihi 200%. Pengimport akan beri harga lebih mahal kepada pengilang biskut. Pengilang pula turut terbeban dengan tarif TNB dan akan menaikkan harga biskut sebelum dihantar kepada pemborong. Pemborong pula turut terbeban dengan kenaikan kos kerana tarif TNB akan turut menaikkan lagi harga biskut sebelum sampai kepada peruncit. Akhirnya, peruncit akan jual biskut ini dengan lebih mahal kepada kita kerana selain harga dari pemborong sudah semakin mahal, peruncit juga terpaksa berhadapan dengan kenaikan tarif TNB. Pengimport, pengilang, pemborong dan peruncit tidak akan membuat kerja amal menyerap kenaikan kos disebabkan tarif TNB yang baru. Sebaliknya, kenaikan kos akan diserapkan ke dalam harga runcit. Apa boleh kita buat? Rakyat tidak ada pilihan. Kita perlu makan. Tahu tak? TNB mencatat keuntungan sebanyak 4.69 bilion ringgit untuk tahun 2024. Dan untuk suku pertama tahun ini mencatat keuntungan sebanyak 1.1 bilion ringgit. Apa ni Anwar? Dengan keuntungan dicatat TNB, kenapa kamu Anwar perlu tambah beban kami rakyat yang sedang terbeban dengan kenaikan tarif TNB? Anwar dan Madani berani tak nak jawab? Atau seperti biasa, Madani akan arahkan penyedia media sosial ban video dan akaun saya.